Jadi hadis ini menunjukkan bahawa orang kafir ni dia ada dua macam hukum, hukum dunia, hukum akhirat. Yang ni kafir di sisi orang Islam, yang ni dari segi hukum dunia. Tetapi boleh jadi tidak kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang kafir ni ada hak kafir di sisi manusia dan kafir di sisi Allah. Ada juga orang kafir ni kafir di sisi Allah, di sisi kita tidak. Ada juga orang kafir ni hak kafir di sisi kita, tidak kafir di sisi Allah. Ada. Lagu mana? Hak kafir di sisi Allah, tidak kafir di sisi kita. Munafik. Orang munafik di sisi Allah tu ada tahu dia tu ala-ala Islam. Hak sebenarnya dia kafir. Tu kafir di sisi Allah. Sebab itu ulama ada bagi dalam usuluddin tu, dia bagi kafir ni banyak macam. Di antara pembahagiannya hak tadilah. Jadi hak lagu ni kalau siapa kesuk kita tak tahu dia ni hakikatnya kafir, tanah di perkuburan Islam mengikut hukum dunia, kena kapal, kena mandi wajib atau orang Islam supaya dengan orang Islam lain. Gitu kaedah hukum dalam dunia. Akhirat suku dah kafir di sisi Allah, takkan surga. Walaupun pada kita kata dia ni Islam, pada kita tidak menentukan dia tu masuk syurga dengan sebab kita tu tak tahu hakikat dia. Tak. Yang menentukan masuk syurga ni Allah pada dia. Ada juga di sisi Allah kafir, di sisi kita pun kafir. Hak tu hak kita tahu dia kafir, dia pun ngaku kafir, memang betul. Hak tu. Ada juga hak di sisi kita kafir dari segi hukum dunia, di sisi Allah tidak. Dengan arti kafir hak kekal dalam neraka, masuk neraka tu tidak lagu tu. Iaitulah anak-anak orang kafir itulah. Ini yang disebutkan zarariyil musyrikin, anak-anak orang kafir. Hak tu banyak khilaf lah. Mengikut pendapat hak kuat, dia kata tidak, masuk syurga juga anak-anak orang kafir ni, hak tidak balik, hak tidak akil ke apa ni, masuk syurga juga. Jadi hukum hak kata min abaihim itu berkait dengan dunia saja. Kafir dunia, bukan kafir akhirat, bukan kafir di sisi Allah yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Tidak lagu tu. Lepas tu Imam Nawawi sebut, kita tidak nak baca semua, dia sebahagian saja. Hadis ini dan hadis yang kita sebutkan ini, iaitu harus serang pada waktu malam dan bunuh orang perempuan dan kanak-kanak dalam serangan itu, inilah mazhab kita, kata Imam Nawawi. Dan mazhab Malik, mana boleh, bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Abi Hanifah begitu juga boleh. Tidak kata kalau kita tak tentu lagu mana ada budak-budak kita tak boleh nak serang. Tak, lagu tu payah benar lah, payah benar. Dan jumhur ulama, jumhur ulama gitulah kata boleh. Makna bayat itu apa makna bayat? Yubayyatun, iaitu diserang pada waktu malam, seperti yang kita sudah terjemah tadilah. Pada ketika dalam keadaan makna tidak dapat dibezakan, tidak dapat dikenali lelaki ke perempuan ke kanak-kanak ke, tidak dapat dibezakan, dalam keadaan itu harus. Tetapi kita orang Islam tidak digalakkan sekiranya ada jalan lain, dan kita yakin boleh benar dengan cara lain, tidak menjadi masalah kepada kita, tidak menyebabkan mati orang kita ramai. Kalau sekiranya kita buat pada waktu lain, pada waktu siang, menyebabkan jadi selamat ni budak-budak ni, orang perempuan ni, lagu tu lagi bagus. Tapi dalam keadaan tak ada arah tak boleh. Maknanya kira-kiranya ni dalam keadaan darurat lah, dalam keadaan darurat. Nabi SAW mengajar kepada kita cara lagu mana. Jadi Islam ni tidak kata dalam semua keadaan lagu tu kena lagu tu saja. Tidak lagu tu. Walau bagaimanapun kita kena jagalah, semolek-moleknya kalau boleh janganlah pergi serang pada waktu tu. Tapi kalau tak ada arah, lain cerita. Hadis ini juga menjadi dalil kepada harus kita serang pada waktu malam. Tidak kata perang ni pada waktu tengah hari saja, tengah malam pun boleh. Dan harus serang orang yang sudah sapa seru, kata dia, dengan kita tidak tahu dulu. Ni hadis ni lah.
dalilnya. Nabi SAW tak royak dulu, tahu-tahu pergi serang secara mengejut gitu, menunjukkan bahawa mereka sudah tahu pun tentang Islam. Dah banyak kali dah royak. Jadi dalam keadaan ni kita nak serang, tak apa, harus. Hadis inilah yang menunjukkan keharusan itu. Dan hadis ini juga, dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa hukum anak-anak orang kafir dalam dunia ni, tu kita kata tadi, dalam dunia, ialah hukum ayah-ayah mereka, serupa dengan ayah dia. Mana kita anggap dia kafir juga dari segi dunia ni. Tak bolehlah kita kata dah moga dia ni masuk surga esok di sisi Allah tidak kafir, kita nak rebut dia tu pergi tanah kubur kita bila mati. Tak boleh. Hukum dunia tu tetap hukum dunia. Tanahlah jarak dia, tanahlah di perkuburan dia. Allah SWT tahu hak mana nak masuk syurga, mana nak masuk neraka. Tak ada kena-mengena, tak kena seksa ke apa hak tu. Walaupun tanah di perkuburan orang kafir ataupun orang Islam yang orang tidak tahu dia ni orang Islam, orang pun pergi tanah di kubur orang kafir, tidak menjejaskan apa-apa dia tu. Tidak kata orang kafir kena seksa dalam kubur, dia pun jadi terkena juga piah-piah dia. Tak ada. Suku hak tu. Suku. Berhubung dengan perkara ini, wa amma fil akhirah, Imam Nawawi kata, adapun di akhirat nanti, anak-anak orang kafir ni bila mereka mati sebelum balik, ada 3 mazhab, 3 pendapat ulama. Yang betulnya Imam Nawawi kata, sahihnya mereka itu masuk syurga. Sebab tu kita kata hak kuatnya, hak paling moleknya, mereka itu masuk syurga. Yang kedua masuk neraka. Yang ketiga tak boleh kita nak putuskan syurga ke neraka, serah Tuhan. Itu ada 3 pendapat. Tetapi Imam Nawawi kata hak sahihnya iaitu mereka masuk syurga. Artinya mereka ni hukum kafir itu kafir dunia, bukan kafir akhirat orang panggil. Kafir di sisi Allah tidak. Ini bab habis itu, bab harus kita tebang ataupun bakar pokok-pokok orang-orang kafir. Boleh. Dalam perang boleh bakar, boleh tebang pokok tu. Boleh. Tapi dalam keadaan ada pilihan tak boleh. Ini adab ataupun disiplin orang-orang Islam perang. Mana tak boleh mudah-mudah nak memusnahkan tanaman-tanaman tu, tak boleh. Supaya dalam Quran kata orang kafir ni bila dia liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl, itu cara dia. Kalau dia perang kau apa, dia akan membinasakan tanaman-tanaman dan generasi manusia ni, dia akan buat kerosakan. Itu maknanya bila Tuhan tak kenal orang kafir, orang Islam pun dia tak kenal juga. Dia tak kenal juga lagu tu. Itu cara orang kafir. Orang Islam tidak lagu tu. Tapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak dapat dielakkan, misalnya dia bersembunyi di sebalik tu, dah payah kita nak pergi. Kalau kita pergi pun boleh jadi orang kita ramai yang mati, misalnya. Dalam keadaan tu tak apa. Tapi kena jaga seboleh-bolehnya. Kalau pokok tu hak buah misalnya, dia tidak serupa dengan hak tidak buah, mana dia ada pula kira-kira tu lah. Kalau hak buah tak boleh tebal. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh juga, habis semuanya kena bakar, kena gitu, tak apalah. Kalau tak dapat dielakkan. Tapi kalau boleh, kena jaga. Itulah adab perang dalam Islam. Bukan sahaja tak boleh bunuh kanak-kanak, orang perempuan, padri-padri hak duduk buat ibadat, ahli-ahli ibadat tu. Bukan sahaja hak tu. Orang sakit tak terlibat dengan perang tu. Bukan sahaja hak tu tak boleh binasakan. Pokok-pokok kayu pun tak boleh juga. Pokok-pokok kayu pun tak boleh juga. Hak kata boleh ni dalam keadaan darurat, dalam keadaan tak dapat dielakkan. Boleh. Boleh dalam keadaan itu. Inilah asas dia. Bahkan dalam Quran pun sebut hak Nabi SAW potong, tebang, dan hak Nabi biar tu dengan izin Allah berlaku. Dengan izin Allah. Mana Quran sokong perbuatan Nabi SAW. Jadi izin Allah sebelum pada tu duduk mana dalam Quran? Tak ada. Ini menunjukkan wahyu hak sampai kepada Nabi SAW tu bukan dalam bentuk Quran sahaja. Sebab apa? Dia kata fabi idznillah, hak tebal pokok, bakar kau ataupun biarkan pokok tu
tak tebal tu, hak tu dengan izin Allah. Kalau kita cari dalam Quran tu hak izin Allah, Allah benarkan kamu teballah pokok tu. Mana ada? Tak ada. Tapi dalam ayat dia kata dengan izin Allah. Di mana izin? Mestilah hak Nabi buat tu dia dapat wahyu juga. Hak tu lah orang panggil hadis. Hak tu lah orang panggil hadis. Hadis-hadis pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dia kata harus pokok tebal, pokok dan bakar ke apa ni. Inilah pendapat Abdurrahman bin Qasim, Nafi', Maula Ibnu Umar, Malik, Thawri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan jumhur ulama. Abu Bakar As-Siddiq, Laith bin Sa'ad, Abu Thawr, Al-Auza'i radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat daripada mereka mengatakan tidak harus, tak boleh nak tebal pokok, nak bakar pokok tu tak boleh. Itulah orang besar juga. Kita boleh ambil semua ni. Hak kata tak boleh tu dalam keadaan biasa saja-saja, nak menunjukkan gedebel kita, bering kita tu ataupun hebat kita, dengan kita buat tak boleh. Kalau kita boleh mengalahkan mereka dengan tidak menebang, dengan tidak membinasakan pokok-pokok tu, kita tak boleh tebang. Jadi kita boleh pakai belaka pendapat ulama. Tidak jadi masalah kalau ada khilaf pun di sini. Begitu juga hak lain-lain. Kita nak roboh bangunan itu, pintu dia tu, ataupun tempat mana-mana bahagialah. Kalau nak kira itu dari satu segi pembaziran, merosakkan harta benda, tak apa. Tak apa. Dalam keadaan itu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak begitu, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk. Dengan cara kita robohkan mana-mana bahagian benteng, pintu dia baru kita boleh masuk, maka tak apa. Jadi hak rosak tu baiki. Kemudian tidak kata orang Islam ni dah kata suruh jaga, jangan sia-siakan harta benda, apabila baik itu habis piti juga. Jadi dalam semua keadaan tak boleh. Tidak lagu tu. Ada tempat-tempatnya boleh, ada tempat-tempatnya boleh. Itu dalam riwayat tadi. Dalam riwayat Ibnu Umar, seterusnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menebang pokok kurma Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu puak Yahudi yang duduk di sekitar Madinah. Jadi mereka ini apa yang Nabi pergi serang ni pada hadiah rakyat negara Islam. Sebab dia telah khianat kepada negara. Dia kata nak taat setia, lepas pada tu dia pakak pula dengan kafir Quraisy itu, nak menghancurkan orang Islam. Dengan sebab itu boleh, boleh, maknanya pemimpin Islam, kerajaan Islam itu menghancurkan rakyat dia sendiri pun boleh, sekiranya dia membatalkan janji dia, taat setia dia. Inilah dalilnya. Jadi tidak kata kalau kerajaan itu tangkap kau gapo ke mana itu salah, sampai ke peringkat bunuh pun boleh, kalau sekiranya sesuai lah, padanlah dengan kesalahan itu. Sebab apa? Dia telah memberi taat setia kepada kerajaan, tiba-tiba dia khianat. Itu besar tu, ghadr orang panggil, khianat kepada pemerintah. Itulah kerana itulah Hasan penyair Nabi SAW, dia kata wahana ala sarati bani lu'ayyin hariqum bil buwairati mustatirun. Jadi Bani Lu'ay, pemimpin-pemimpin Sarat itu mana pemimpin-pemimpin Bani Lu'ay tidak berasa apa-apa, tidak terkilat untuk membakar secara meluas kebun kat tamar orang-orang ni Yahudi ni, Bani Nadir ini di Buwairah. Mana dia tidak berasa terkilat, tidak berasa teragak-agak. Sebab apa? Sebab perlu, dalam keadaan perlu. Jadi Hasan bin Thabit ini penyair Nabi SAW. Nabi SAW sediakan mimbar khusus untuk dia dalam masjid dia, untuk dia syair. Apa syair? Jawab orang-orang kafir dengan syair dia. Dia kata huduh kepada Nabi SAW. Nabi SAW suruh Hasan jawab dalam bentuk syair juga. Sebab Nabi dia tak say syair-syair,
Tetapi hak Nabi tak sah tidak bermakna hak tu tak leh.